Part 4. Kepungan Maut Tannberg, Battle of Tannberg. Samsonov dengan Second Army dah makin mara jauh ke dalam Prussia Timur. Dia ingat Jerman tengah berundur, jadi dia nak kejar. Tapi dia tak sedar setiap langkah dia makin menjauhkan dia dari Rennenkampf, makin terputus supply line dia sendiri. Jadi pada 26 Ogos 1914, pertempuran pun bermula. General Jerman Hindenburg dengan Ludendorff dah siap dan licik guna kereta api Jerman untuk alih askar ke selatan. Dalam masa sehari dua je, division besar boleh dipindahkan. Dari luar nampak Jerman ni tengah lari dari Rennenkampf, tapi sebenarnya diorang tengah pecut ke arah Samsonov. Bila Second Army Rusia dah cukup dalam hutan East Prussia, pasukan Jerman pun tutup pintu perangkap. Serangan datang daripada kiri, kanan, depan dan belakang. Habis Second Army kena kepung. Askar Rusia masa tu lapar, penat, supply line terputus dan radio hancur. Mesej bantuan pun lambat. Rennenkampf pula tak gerak cepat sebab jauh dan overconfident. Rennenkampf ingat Jerman ni dah lari, so dia rasa tak urgent nak ke selatan. Dan dia dikatakan dalam teori memang tak sebulu dengan Samsonov. Huru-hara pun jadi. Dalam beberapa hari je, puluhan ribu askar Rusia kena tangkap jadi tawanan. Beribu-ribu lagi mati kat medan. General Samsonov sendiri tak sanggup tengok kehancuran army dia. Dia cuba berundur, tapi bila dia sedar, semuanya dah musnah. Jadi dia malu. Dia pergi hutan seorang-seorang diri dan dia tembak diri di dalam hutan. Tragis gila. Hasilnya, Second Army Rusia hancur total. 90,000 orang jadi tawanan, 30,000 orang mati atau cedera. Second Army musnah, Samsonov mati. Jerman menang besar, tapi cerita belum habis kat sini lagi. Sebab masa Samsonov rebah, Rennenkampf dengan First Army dia masih ada dekat timur laut Prussia. Adakah dia akan balas dendam atau ikut jejak malam Samsonov? Itulah yang akan jadi kisah di 45, nasib Rennenkampf selepas Tannberg.